Saya tak minat emas, jadi saya tak nak simpan emas. Baik, sebenarnya simpan emas ni bukan atas minat, tetapi sebab fungsi emas dalam portfolio simpanan. Sama juga dengan sentimen wanita yang kata dia tidak minat gold bar sebab dia lebih sukakan emas perhiasan. Sebab itu berbalik kepada pemahaman fungsi emas dari sudut simpanan. Antara keistimewaan emas ni, nilainya terjamin dalam jangka panjang. Ia juga adalah aset fizikal yang mampu milik, mudah dibawa ke mana-mana dan juga aset yang mudah dijual. Dan ia adalah aset simpanan di luar sistem kewangan. Bermakna berapa banyak simpanan emas yang anda ada, tiada siapa pun yang tahu, termasuklah kerajaan. Jika anda jatuh muflis, harta anda akan disita, akaun bank akan dibekukan. Hanya emas sahaja yang tidak boleh diambil. Jika negara berperang, nilai duit negara tersebut dah tak ada nilai. Duit dalam bank pun tak boleh dikeluarkan lagi. Tetapi emas anda boleh bawa ke negara lain dan anda boleh jual emas ini dengan mudah untuk memulakan kehidupan baru. Sebab itu emas ini juga disebut sebagai insurans kekayaan. Kelebihan yang Public Gold berikan adalah anda boleh membeli emas mengikut bajet simpanan anda melalui akaun gap atau Gold Accumulation Program. Belian emas serendah RM100 membolehkan anda kumpul gram sehingga capai target saiz emas yang anda mahu. Bagi yang berminat nak mulakan tabungan emas serendah RM100 ataupun nak bermula dengan 1 gram, boleh rujuk pin video di profil. Hana akan bantu dan bimbing sebaiknya.